Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan melihat bagaimana untuk membuat ataupun mempamerkan ukuran-ukuran pada lukisan. Okey, untuk membuat ukuran-ukuran pada lukisan kita boleh pilih di bahagian di ribbon sini, kita pilih di bahagian annotation, kita pilih contohnya, kita boleh klik saja terus linear di sini dan kita klik linear, kita boleh mengukur antara sini hingga ke sini contohnya. Okey, di sini ukuran telah dipamerkan tapi kelihatannya agak kecil hingga perlu di zoom, dan juga kelihatan angka selepas titik perpuluhan hingga 4 angka selepas titik perpuluhan nampaknya tidak begitu menarik lah. Okey, bagaimana kita ingin membesarkan tulisan nombor ini dan mengurangkan titik angka selepas titik perpuluhan. Okey, kita terus kembali pada annotation. Kita klik bahagian arrow sini. Ada arrow sini dan klik ke bahagian standard. Okey, standard. Okey, pilih di standard sini. Standard dan klik dimension, manage dimension styles. Klik di sini. Okey, paparan ini ditunjukkan. Kita pilih standard, di sini standard, dan klik ke bahagian modify. Modify, klik modify. Keluar paparan seperti ini. Kita fokus kepada bahagian primary unit dan text. Ada macam-macam lagi, line, symbol and arrow, tag, feed. Okey, kita fokus dulu ke primary unit dan terus ke precision. Di sinilah ditunjukkan angka selepas titik perpuluhan yang kita kendaki seperti soalan. Mungkin ini yang sesuai, ataupun satu titik perpuluhan angka, ada satu angka selepas titik perpuluhan, kita pilih yang ni. Bergantung pada kehendak soalan lah. Okay, contohnya kita pilih yang ni. Kemudian selepas primary unit kita fokus terus kepada text dan turun ke bawah pergi ke text height, ketinggian huruf. Di sini ni asalnya 0.18, cuba kita ubah kita cuba contoh pada 0.5. Text height kita tukar kepada 0.5 dan itu saja. Yang lain kita abaikan dulu. Klik OK. Dan jangan lupa last kali klik pada set current. Set current. Okey, klik set current satu kali dan close. Nampak angkanya membesar dan perpuluhan pun tinggal satu saja angka selepas titik perpuluhan. Okey, cuba kita terus buat. Contohnya di garisan, kita ukur garisan ini ini ke sini. Okey, kita ukur sini ke sini. Jika kita pilih linear, ni ada banyak pilihan untuk ukur linear, line, angular, radius. Dan kalau kita pilih linear, lihat cara pengukurannya agak tidak tepat lah. Tengok, dia mengukur menegak. Okey, kita tak nak ukur menegak, kita nak ukur panjang sini ke sini. Garisan ni condong. Garisan condong ni kita pilih align. Kita pilih align daripada sini ke sini. Nampak? Okey, garisan condong diukur menggunakan align. Tapi masih lagi ada kekurangan. Kita lihat arrow-nya sangat comel dan halus di sini, tidak seimbang dengan tulisan yang ada. Okey, dan ketinggian ini pun agak rapat di sini, rapat.
Okey, tak apa, kita besarkan dulu arrow-nya. Masih tempat yang sama, annotation, pergi ke standard dan tempat yang sama, dimension style, modify. Tapi kali ini kita pergi ke symbol dan arrows. Symbol dan arrows. Turun ke bawah, kita lihat arrow size. Arrow size kita besarkan. Ini 0.18, cuba kita besarkan 0.5 umpamanya. Cuba. Kalau tak sesuai, kita ubah lagi. Arrow size. Symbol and arrows. Arrow size dan OK. Dan jangan lupa last kali set current dan close. Agak besar sikit arrow yang dibuatnya daripada tadi. Okey, nampak okey, seimbang dengan tulisan, bergantung pada anda punya kesesuaian lah. Dan kita satu lagi, kita tinggikan bahagian ini macam agak rapat di sini. Di situ cara ubahnya ialah di tempat yang sama, annotation, standard dan manage dimension style, modify. Kita pergi ke tepi sekali, lines dan terus fokus ke bahagian offset from origin. Offset from origin kita sekarang 0.0625, kita cuba 0.5, kita cuba. Okey. Jangan lupa set current dan close. Okey, nampak agak tinggi sikit. Tinggilah dia punya ni. Saya rasa ini pun okeylah, sesuai. Dan cuba kita ukur satu contoh lagi. Kita ukur line di sini, antara sini ke sini. Okey, nampak okey. Saiz arrow dan tulisan agak seimbang. Cuba kita ukur lagi radius bagi bulatan ini. Kita pilih radius untuk ukur radius dan okey. Okey, nampak saiz tulisan jelas, saiz hurufnya, saiz angka-angkanya jelas. Inilah cara memaparkan ukuran-ukuran yang kita ataupun ukuran yang kita dah buat untuk kita pamerkan secara kekal di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.